Hari ni, Assalamualaikum semua. Hari ni kita akan cari Malayan shrimp. Kita kata Malayan shrimp, kita udang sampah tu. So, tengok kat sini sungai ada. Okay. So, kita try tengok sauk-sauk tengok ada ke tak. Kalau ada, kita ambil sikit je. Kalau tak ada, kita cari tempat lain. Okay, jom. Okay, tempat ni bawah-bawah rumput ni selalu spot dia. Kita try tengok. Banyak siput dia. Siput. Dapat. Oh, udang. Dapat udang. Tengok. Dapat. Sekejap. Sini. Itu dia. Okay, kita Malayan shrimp. So yang ni saiz kecil lagi lah Juana. Tu. Okay. Nampak tak? Sekejap saya fokus. Okay. Mana pik? Tu. Ada udang je? Ni ikan apa? Tu bukan ikan tu. Pepatung. Okey, itu dia. Okay, jom kita terasuk lagi. Mana? Pokok. Mana pokok ni? Pokok ambil. Pokok ambil. Nah. Pokok. Apa ni? Ikan apa ni? Udang besar. Udang. Okey. Adik dapat Malayan shrimp. Banyak kali dapat. Kita tengok. Ini saiz induk dia. Saiz induk. Tu dia. Ada pak besar. Okey. Tu. Cantik kita tunjuk daripada atas. Di situ atas dia ada line. Kalau kat sungai ni memang banyak. Okay. Sama juga. Dia kecil sikit. Okey, tu dia. Wah lawa. Udang betina, bertelur. Okey, jom tusuk ikan. Pokok. Okey, geng, kita dapat lagi seekor. Tu, buat tu. Ni. Tu. Malayan shrimp. Saiz induk. Okey, tu dia. Benda ni kacau lah, bah. Benda ni. Kita kat belah sana, bah. Cantik eh? Belah sana. Sekejap lagi. Dalam adik? Dalam tak? Tak sangat. Dapat lagi. Wah, banyak. Tengok apa? Ada 2 udang. Dia kecil pun. Allah Akbar. Terlepas. Dapat balik. Dapat balik. Oh, seekor terlepas. Cerita udang dia. Tu dia.
Ekor dia macam kipas tu. Kau tengok ekor dia. Tak ada. Dia ada dalam umput-umput ni. Ha? Dia ada dalam umput-umput. Ikan apa? Ikan apa ni? Ikan macam ikan adik, ikan kap. Wah, dia kata sungai ni dah tercemar. Kita tengok ikan apa. Nampak gaya macam tak sure ke apa, tapi nampak macam anak ikan komet lah, ikan kap. Wah, ada banyak udang. Nampak macam ikan kap lah. Ada banyak udang. Nah. Dia sekali besar dia dapat. Baik. Ni nak juga. Okay, tu dia Melayan shrimp jantan. Tina, sorry. Okay, tu dia. Ikan ni tak sure ikan apa. Macam ikan kap pun dah kita ambil dulu Bapak ikan. dia dapat besar semua. Nampak tu. Ni. Inilah dia Melayan shrimp. Pandai adik. Ni. Tu dia. Mana. Okay. Besar. Ha? Jantan. Dia besar. Ada besar. Kat tepi ni? Kat tepi-tepi tu memang besar. Tengok. Sabut ni dia susah sikit nak ambil. Ni ambil ni. Cik sangat tak nak. Tu dia. Apa? Adik sauk lah. Ha? Adik sauk. Abang tunggu. Dia tepi-tepi sungai je. Ni dapat. Tu dia. Ini agak Melayan shrimp. Cik kot. Kita letak ni. Okey, jap. Ni. Oh, dia udang besar. Ni udang ghost shrimp. Allah, dek terlepas. Rugi. Esok kat mana dia banyak ni? Itu. Tu. Tapi lagi ada besar lagi. Besar. Itu dia ghost shrimp. Ghost shrimp. Bukan ghost shrimp, ni Melayan shrimp.
Measuring. Abang tunggu dia besar ni. Dia dah besar lah ni. Dia nak yang macam tadi tu. Dia lepas. Tu dia. Okey. Ni. Kecil lah. Kecil. Kecil susah nak ambil. Dah. Tahu boleh. Mana ni? Besar. Sekali tahu 4 ekor eh. Okey, itu dia. Itu dia. Siput cantik. Tak nak siput tu. Ni dek. Ha? Sok abang mana? Ha? Sok. Tak sana. Kecil-kecil. Lepas balik lah. Kecil-kecil. Ni. Besar. Ni. Biak. Besar. Yeay. Ini dia. Gusri ni. Dia bercampur sekali ya. Udang galah. Udang galah. Gusri mana? Ambil yang besar dulu. Dia dapat besar dah tu. Dah. Ikan apa tu? Berapa? Siput je. Siput sangat Siput gondang. Sini dek. Sampah-sampah. Sampah. Buang. Ambil. dapat satu je. Angkat ada sampah. Dia ikan keli. Oh, ikan tilan. Abang dapat ikan tilan. Dia pegang jap. Pegang kuat.
Berapa apa tu? Sekejap saya tengok dulu. Tepi. Mana Ada ada? bluder nak gula. Tu. Ya, kita tengok. Sampahnya. Nanti dek tepi buat. Dia bukan. Ya. Cik kenapa? Ketilan. Macam lintai. Tu dia. Ketilan Master Chain Blues. Tak ingat Master Chain Blues. Jadi kita tengok. Saya letak kat deskripsi ke bawah ataupun dekat bawah ni punya ni. Kita balik kita identify dulu. Okey, kita dapat anak ikan tilan seekor. Menarik ni. Okey. Sekejap. Dia duduk dalam sampah. Okey, kita tengok. Ikan tilan. Berat sangat. Ikan tilan. Mana pergi ikan? Saya nak pergi ikan tadi. Lihat udang tu, udang. Dah. Mana pokok tu? Udang tu. Ini pokok. Okey, ada shrimp dengan ikan tilan. Kita masukkan dulu. Okey, air banyak sangat ni. Ni dek, sana. Dia nak pergi ikan. Ke apa? Sekejap. Dah ikut dia warna merah. Biar elok. Jangan picit dia. Sama juga macam nak ikan kap lah. Ha? Rasa celis lah. Tak pasti. Jadi balang timah. Ha? Ikan balang timah. Bilik yang besar tu tengok. Ada dua. Yang besar je. Lepas letak dalam aquarium ni. Oh, cantik. Aquarium. Ni dia, colour dia. Oh, boleh tengok colour dia. Ada colour kuning, biru, Merah. merah lah. Ini kita tak ambil lah balang timah. Balik. Ya. Kau nak ikan tilapia tu. Balik. Balik. Oh, udang.
Siko. Cantik. Cantik. Dapat ikan pasir. Tu je. Sekejap. Kau nak bela? Wah, cantik. Macam ikan tembakau, macam ikan belacak je pun. Tak pasti nama apa. Kita ambil dulu. Kau nak ambil ikan besar je lah. Nah. Jadi. Tak mau. Yang tadi tak mau. Nak bela dah? Belum. Alah. Hah? Tak boleh. Tak nak, ikan tu garang. Dia gigit ikan lain. Ang. Betul ke bunyi yang besar je tu? Ang. Ni situ dalam. Hah? Situ dalam. Oh, itu dia. Apa? Besarnya. Barbados Binotatus. Barbados Binotatus. Wah, dia buat besar. Nah, Tak nak ni. tak nak toilet. Adik nak. Buat apa? Tak nak benda. Tak perlu semua tu. Buang balik. Barbados Binotatus. Kecil. Lain sini kecil. Adik ambil satu. Tu. Hah? Ambil satu. Apa? Tu tengah-tengah. Mana dah pergi? Kenapa? Apa tadi? Udang. Tu bawah. Ni. Itu dia. Hai, lari mana ni? Apa? Udang. Ada. Cik. Sampah. Sampah ni selalu spot ikan. Kan dia kata tu. Besar. Tu. Ya. Sudah,
pokok ni. Kita ambil kat tu. Alah, sangkut. Tu. Apa? Udang. Udang. Ya. Di pokok. Kenapa habis tu? Dik. Ini. Kenapa? Kenapa? Sudah. Sudah. Udang. Untuk mana? Kecil. Hah? Buh. Dah. Dah dapat 2 ekor kecil, 2 ekor besar. Bawa balik pokok. Pokok hidrilla ataupun Elodea densa. Okay. Bagus Sri memang suka duduk kat pokok tu. Hah? Tak ada apa. Apa? Tak ada apa. Tak pula. Banyak siput. Nak siput? Siput dia banyak. Ni di depan ni. Dalam. Ha tu ambil. Hah? Tak ada udang. Tu dia. Kalau kita sok 2-3 ekor lagi kita gerak. Ha? Sok 2-3 ekor lagi kita balik lah. Gerak di mana? Balik rumah.
Kecil. Tu dia besar. 2 ekor. Pokok. Dan apa ni? Ikan gapi. Nak? Dek. Ha? Udang. Apa? Udang. Dah tu. Pokok tu cantik dek. Tu. Ni. Yang besar je, yang kecil tak payah. Betul kan? Aku cantik tu. Sekejap dek. Dah. Dah cukup dah pokok. Dah cukup dah. Lepas. Banyak dah pokok. Oh, tu dia. Dia duduk dalam buluh. Ha? Dia duduk dalam buluh. Tu apa? Udang. Udah geng, semua ghost shrimp. Sorry. Melayan shrimp. Tu. Apa dapat betul? Melayan shrimp. Dan duduk ni. Tu. Dah jom. Cukup. Ni tak balik. Sini. Dapat dah lepak. Ni? Dapat banyak. Okey, ngam. Ha? Saja. Okey, cukup. Kalau ni dalam buluh ni ada. Dapat? Ada seekor ada ikan. Dapat? Ada. Ikan apa? Lepas. Ada ikan tadi kan? Ada. Ni. Tu. Dia takut ikan keli. Ikan keli dia sengat. Wah, kita dapat lush. Blush. Yes. Ikan target. Alhamdulillah kita dapat lush. Dalam buluh ya. Bebek dek batu tu. Okey. Kita dapat panggil apa? Selangor apa? Yang tu ke? Selangor Nesis Kuhli lush ke ataupun Selangor tak pasti. Sekejap kita cuba ID tengok. Okey. Kita try ID.
cantik. Okay. Dia ni try tahan je tadi. Abang nak kat lagi. Okay. Jangan naik kaki. Ada? Tak tahu. Ada? Nanti jangan bawa macam tu. Takut ada ikan besar. Itu cucuk adik. Kena pada bawah macam tu, tengok macam tu. Kalau dia pegang tu macam tu, kalau ada ikan keli, kau sengat adik. Yang keli yang hitam tu? Sini. Adik pegang macam tu. Sauk kat sini abang nak takat gambar. Sekejap. Tak lupa. Depan sikit. Depan lagi. Okey geng, itu saja video untuk hari ni. So, kita dah habis lah sauk Melayan shrimp tu. So hari ni kita akan tu dia dapat banyak hari ni. Hari ni kita balik, kita set up aquarium. So sebenarnya aquarium dah set up dah. Okey, aquarium tu dah set up. Cumanya kita tengah bagi circulation air tu cantik lah. Saya rasa hari ni tak sempat lagi set. Saya hari ni saya tak sempat lagi nak masukkan Melayan shrimp ni yang kita dapat tadi dalam lagi kita punya aquascape. Tu bah. Tu. Mana haruan? Tu warna oren. Lepas tu tepi dia ada lagi besar. Tu banyak. Tak ada piau. So mungkin kita akan buat lagi satu video Melayan shrimp juga. Lepas tu baru kita tengok kita punya aquascape lah. Sebab tak siap lagi aquascape tu. Kita nak tengah bagi air dia cantik lah. So nanti dah siap, kita akan buat video ni yang kali kedua punya. Okay, itu saja video untuk kali ni. See you next video. Bye bye.